Salam sejahtera, video ini merupakan video inovasi kami bertajuk Special Health Learning, Inovasi Pendidikan Kesihatan dalam Dunia Maya 3 Dimensi. Inovator terdiri daripada Arif, saya Pan Kam Ching dan Evelyn. Mari kita lihat bagaimana inovasi ini menjadikan PDP lebih menarik dan interaktif. Pertama sekali, idea inovasi ini dicetuskan adalah disebabkan oleh masalah utama yang dikenal pasti iaitu kurangnya minat murid terhadap subjek pendidikan kesihatan kerana kaedah pengajaran yang bersifat teori semata-mata dan tidak melibatkan pengalaman visual atau interaktif. Oleh itu, inovasi diperlukan untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan relevan dengan keperluan murid abad ke-21. Yang kedua, kreativiti dan inovasi dalam membangunkan idea atau prototipe inovasi ini. Sebagai penyelesaian kreatif, inovasi Special Health Learning dibangunkan menggunakan platform special, iaitu sebuah dunia maya 3 dimensi yang membolehkan guru membina ruang pembelajaran maya yang interaktif. Dalam ruang ini, guru boleh memuat naik nota, soalan, grafik dan bahan interaktif berkaitan pendidikan kesihatan. Murid pula diwakili oleh watak 3 dimensi yang boleh bergerak menggunakan papan kunci, iaitu WASD, Shift dan Spacebar. Mereka boleh meneroka ruang kelas maya, membaca nota serta menjawab soalan secara aktif. Baiklah, kita pergi pada slide yang seterusnya, uji cuba di lapangan. Uji cuba inovasi ini telah dijalankan bersama dengan sekumpulan murid dalam satu sesi PDP yang sebenar. Guru memperkenalkan dunia maya spesial dan membimbing serta memantau murid untuk memasuk ke dalam ruang pembelajaran 3D yang telah dibina. Murid ini diberikan tugas untuk meneroka ruang tersebut, membaca nota dan menjawab soalan interaktif. Impak daripada inovasi ini ialah ia telah memberikan impak yang ketara terhadap penglibatan dan kefahaman murid dalam pendidikan kesihatan. Murid lebih aktif, bermotivasi dan teruja mengikut PDP apabila mereka dapat meneroka dan berinteraksi dalam ruang maya 3D. Pengalaman visual dan interaktif ini dapat membantu meningkatkan daya ingatan, kefahaman serta kesedaran murid terhadap konsep kesihatan. Baik, yang seterusnya, kebolehgunaan dan penyebarluasan. Special Health Learning sangat mudah digunakan dan boleh disebarluas ke sekolah-sekolah lain kerana platform special ini adalah percuma dan boleh diakses melalui komputer biasa dengan sambungan internet. Guru hanya perlu menyediakan bahan digital dan susun atur ruang maya tersebut. Inovasi ini bukan sahaja sesuai untuk pendidikan kesihatan, tetapi juga berpotensi dikembangkan kepada subjek lain seperti sains, geografi dan sejarah. Baik, untuk kos inovasi pula, kos pembangunan inovasi ini adalah minimum kerana ia menggunakan platform special yang percuma. Perisian ini tidak memerlukan langganan atau peralatan khas. Kos hanya melibatkan penyediaan bahan digital seperti bahan grafik dan teks yang disediakan sendiri oleh guru tersebut. Sekiranya diperlukan, kos tambahan hanyalah bagi cetakan bahan sokongan ataupun penggunaan komputer sedia ada. Seterusnya, pelindungan harta intelek. Reka bentuk ruang maya, susun atur bahan serta pendekatan PDP dalam Special Health Learning merupakan hasil ciptaan asli guru. Usaha ke arah perlindungan harta intelek sedang dilakukan melalui dokumentasi bahan dan pemfailan hak cipta. Dengan pembangunan lanjut, inovasi ini berpotensi untuk didaftarkan secara rasmi melalui agensi seperti MyIPO. Dan terakhirnya, penilaian terhadap inovasi. Penilaian terhadap keberkesanan inovasi dijalankan melalui pemerhatian tingkah laku murid semasa PDP, soal selektif maklum balas dan perbandingan pencapaian sebelum dan selepas penggunaan inovasi. Murid menunjukkan peningkatan dari segi minat, pemahaman dan kerjasama. Guru juga memberikan maklum balas positif terhadap kaedah ini.